Hai, Assalamualaikum. Salam Indonesia. Salam sejahtera ya. Ni kawan nak tunjuk sikit update tentang kebun kawan ni ya. Dah lama tak cakna ya. Kawan ada tanam ni Pak Coy. Tengah semai Pak Coy. Dah asing-asingkan pula dah sekarang ni ya. Perkembangannya ya. Lepas itu pula kawan cakna balik semula lah cili kawan ni ya, sebutir je tumbuhnya. Lepas itu kawan cakna pula pasal kawan punya ni daun garing. Ya. Dia kenapa letak membesar-besar ya. Pelik kawan tanam kat bawah terus tak payah orang pasu. Lepas itu kawan cakna pula keladi kawan ni Lepas itu kawan cakna pula ni anak pisang yang kena makan kambing itu hari. Itu dia. Ya, kawan ni sebenarnya malas dah nak cara nak cakna kebun ni dah ya. Sebabnya kambing habis terkejar, habis belaka pagar kawan tu ya. Tapi sebab semangatnya kawan cakna balik semula lah. Kebun kawan ni ada terjun buatan sendiri ni ya. Gitulah ya. Siapa dekat sini teringin sangat nak ada terjun buatan macam ni? Cuba komen kat bawah sikit. Murah je Murah sangat ya. Buatan sendiri ya. Okay, jangan lupa komen.